Ya, madu tualang doktor. Ya ya ya, madu tualang. Semua madu ni sebenarnya madu tualang. Madu tualang emas pun tualang. Buat pengetahuan tuan-tuan, di Asia Tenggara ini, di Malaysia, di Asia Tenggara ni, yang boleh dapat dengan banyak itu hanya madu tualang. Madu lain tak boleh dapat dengan banyak, kecuali madu ternak. Kalau dia spesies lebah di Asia Tenggara ni ada beberapa spesies, tapi yang ada madu tu, satu lebah lalat yang kita panggil lebah lalat. Yang kedua lebah tualang. Yang lebah lalat ni tuan tak boleh dapat banyak. Dia dapat sikit-sikit boleh lah. Dapat sikit-sikit. Setakat datuk minum. Kalau yang boleh didapat yang banyak, itu hanya lebah tualang je. Lebah tualang je. Jadi kalau ada mengaku ni bukan lebah tualang, tapi lebah liar juga, kata dia bohong. Kalau sakit saraf sesuai ke minum madu, sesuai ambil madu tualang emas. Sakit saraf minum madu tualang emas, amalkan 2 kali sehari. 1 sudu pagi, 1 sudu malam.